Orang kata masa tak boleh dibeli. Tapi bagi Sam sebenarnya tuan-tuan perempuan silap beli kereta. Sebab apa saya kata tu? Kalau kita beli kereta yang laju, kita dapat balik rumah awal, kita dapat spend masa dengan family lebih banyak. Kan? Dah balik kerja mesti kena spend masa ni. Okey, jadi saya nak suggest satu unit untuk tuan-tuan perempuan yang mana yang berjiwa kelajuan. Ada satu unit BMW M Performance. BMW M135i. Alright. Jadi jom kita tengok. Nampak enjin dia pakai 2000cc, 306 horsepower, 450 Nm torque. Yang ni original BMW M Performance, bukan letak best saja, okey. Selain pada tu, dia all wheel drive. Jadi sangat-sangatlah stable, sangat-sangatlah grip. Dan bila laju, brake mestilah padu. Brake dia sama saiz dengan A45S dengan brake caliper 4 piston M Performance. Alright, jom saya tunjuk dalam sikit. Yang ni kereta grade memang sangat-sangat tinggi lah. Grade 5A. Nampak boleh tengok seat tak ada terjejas tak mana-mana. Mileage baru 13,574. Original mileage lah. Okay. Memang sangat-sangat cantik. Nampak seat belakang pun tak ada terjejas apa. Dan pendapat saya kan, yang hard ni lagi selesa daripada A-Class. Jadi tuan-tuan perempuan boleh bawa family dengan selesa. And then walaupun dia laju apa semua, tapi dia praktikal. Nampak dia main power boot sekali. Power boot pun sangat luas. Memang sangat-sangat gentle lah BMW dia bagi power boot. Nampak kita tunjuk sikit power boot dia ni macam mana. Nampak ada button power boot dan boleh masuk dalam. Jadi kalau tuan-tuan perempuan berkenan, kita nak let go kereta ni dengan harga 188,000 saja. Kalau berkenan boleh main ke showroom Pizza One Auto ataupun PM saya. Terima kasih.